wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Duanya adalah huruf-huruf yang nipis. Lakin al-farq, apakah perbezaannya? Kaf, martabatul aqal. Kaf itu di bahagian level yang paling rendah. Wa ta martabatul a'la. Kawasan ta ni adalah level yang paling tinggi. Lish? Kenapa tinggi? Lianna makhrajut ta qarib min makhrajun nun. Sebab makhrajut ta itu dekat dengan makhrajun nun. La naqul nafsul makhraj. Kita tak kata ia adalah makhraj yang sama. Lakin naqul qarib. Tapi kita kata dia dekat. Lish? Lish lagi. Kenapa dekat? Sebab huruf nun kita guna bahagian taraful lisan, iaitu hujung lidah. An-nun min taraful lisan. Ya? Dan yang ta juga adalah di bahagian hujung lidah, iaitu taraf al-lisan. Jadi apa yang cik bagi tahu ni, cuba buat satu jawapan yang betul-betul fix, complete, muqtasar, pendek dan juga mufid. Nahnu nurid jawab muqtasar, mufid. Nak jawab yang muqtasar iaitu ringkas, mufid dan bermanfaat. Tamam? Tamam? Tamam. Hayakumullah. Baik, dipersilakan seterusnya. Tabaini daiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ahlan. Muka surat 30. Muka surat 30. Muka surat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatuluhum haitsu taqiftumuhum فأخرجوكم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. Akak pegang lagi dal tu. والفتنة أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فإن انتهوا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام الشهر الحرام الشهر الحرام. Yang tu akak ambil asyah, jangan asyah kan. Tekan kan. Asyharul haramu bisyaril haram. Pegang lama sikit. Kau kena pegang lama sikit ingat. Asyharul haramu bisyari. Pegang. Asyharul haram. Dah, akak kena pegang tu dia. Akak pegang. Akak pegang. Satu kan katakan ni huruf shin. Pegang dia.
dua kan. Asyah. Bila syah tu tekan bawah tu. Asyahru. Asyharul haramu Itu akak kena pegang lagi. Akak kena pegang lagi. Asyharul haramu. Asyharul haramu bisyahril haram. Ayuh. Mana dia pergi? Hilang. Okey. Wal hurumatu qisas. فمن اعتدى مسوا عين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. lagi jelas lagi lam. Lazim توضحين اللام kan. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Okay. واتقوا kan. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. واتقوا الله واعلموا Kak yang tu tak mau. Wa'lamu kan. Yang tu macam kak seret kat dia kan. Wa'lamu ain tu. Wa'lamu jangan wa tu panjang. Ain tu panjang. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ma'al yang tu tak nak. Ma'al muttaqin. Anna Allaha ma'al muttaqin. Sampai situ je lah. Ni satu lagi ayat tu. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بارك الله فيك يا كا. جزاك الله خير.